Hai semua, jumpa lagi kita. Baiklah, ingat lagi tak macam mana kita nak buka kelas menggunakan ZQuiz? Saya harap cikgu-cikgu ingat. Okey, baiklah kita tengok bersemula. Okey, apabila kita buka kelas, apa yang ada? Macam mana kita nak jemput murid masuk dalam kelas yang kita dah create? Mari kita lihat sama-sama. Okey, contohlah. Kita pergi macam biasa kepada profil kita. Pergi kepada My Classes, dia akan keluar yang mana kelas yang kita dah buka. Ataupun cikgu dah lupa, tak apa. Saya tunjukkan macam mana kita nak create. Okey, baiklah. Macam ni ya. Kita tekan dekat tempat yang ada create class. Lepas kita type kelas kita 6 hijau contoh ya. Lepas tu kita create kelas. Lepas tu dah ada kelas kita. Alright. Okey, dalam kelas ini, apa yang ada, macam mana kita nak kongsi dengan murid-murid kelas yang kita dah create ini. Nampak tak? Di sini kita nampak invite. Apabila tekan invite ni, kita nampak tak? Ada copy link. Kita bagi link yang kita dah copy tu kepada kelas yang kita nak mereka masuk. Ataupun kita boleh bagi entry code. Ada code dia. Bila murid tekan kod, dia boleh masuk menggunakan kod yang kita bagi. Ini salah satulah. Kalau copy link, ambil copy link dan kita masukkan dalam kelas ataupun minta guru kelas tolong kongsikan link yang kita ada ni supaya murid-murid boleh masuk dalam kelas yang kita create. Mudah kan? Okey, baiklah. Tapi lepas murid masuk, apa murid boleh buat? Contohnya nanti murid-murid cikgu boleh cek nama-nama murid yang dah masuk. Lepas tu quiz. Kita boleh masukkan mereka. When you connect quiz to a class, you can view the result. Kita boleh connect quiz yang kita buat dan kita boleh tengok. Nanti akan datang saya akan kongsikan bagaimana benda ni kita boleh jalankan ya. Lepas tu boards. Nampak tak? Sekarang ni kita boleh connect boards ni kepada kelas yang kita dah create. Contohnya connect board. Okey, nampak tak cikgu? Ini board-board yang pernah saya create. Board mana kita nak connect kelas? Kita boleh connect contohlah yang ini. Saya dah connect dah. Nampak tak? Apa yang berlaku di sana? Nampak tak? Benda tu dah masuk sini. Itu maksudnya connect. Katakan tak nak. Okey, tak apa kita delete dulu. Kita disconnect first. Disconnect. Lepas kita tengok. Mungkin nak connect benda lain kan? Bahagian lain. Kita connect macam ni lah. Connect kelas. Macam tu. Dah connect benda tu dah masuk sini. Dan murid-murid boleh tengok apa board yang mereka perlu guna. Mudah kan? Yes, menarik kan ZQuiz? Okey, baiklah. Harap benda ni membantu cikgu-cikgu untuk menjadikan kelas cikgu lebih menarik untuk mengajar murid. Ya? Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi masa akan datang. Bye.